Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ini saya nak share dengan korang kebiasaan orang kampung di Malaysia. Okey. Yelah sebab selalu duk tunjuk rumah, kereta, kampung. Semua tu kita tunjuk kan. Of course kita kena tunjuk jugalah kebiasaan ataupun perangai gitu lah orang kampung kat Malaysia. First saya nak beritahu orang kampung kan. Saya boleh katakan hampir 90% semuanya extrovert. Okay, semuanya jenis boleh bergaul dengan orang luar, boleh boleh terima dengan segala jenis keadaan, suka bercakap. Okay, semua tu hampir 90% macam tu lah. Ya, orang yang duduk dekat kampung. Tapi baguslah kan, sebab kita duduk kampung ni, suasana kita lebih terbuka. Macam kita lebih terbuka dengan jiran kita, dengan jiran depan-depan, kiri, depan, belakang, rumah kita semua kita kenal kan. Biasalah nama pun duduk kampung. Hampir boleh katakan dengan semua kita terbuka. Tak apa. Satu petanda yang bagus lah kan kita boleh katakan. Sebenarnya bila kita duduk kampung ni, kita kena tahu satu benda. Orang kampung ni, macam yang tadi saya bagi tahu, kebanyakannya extrovert, kebanyakannya jenis yang suka bercakap dengan orang lain, selesa je. Jadi, kita pun sometimes akan terikut juga. Tapi saya tahu ada setengah jenis ni dia memang betul-betul introvert, gila introvert sangat-sangat lah ya. Jadi bila dia terlebih introvert, dia memang susah sikit lah nak bergaul. Cumanya yang introvert biasa-biasa tu bila berkawan dengan geng-geng kampung ni, percaya kat saya. Of course kita akan jadi macam diorang juga ya. Ini serius. Saya pun dulu macam tu tau, rasa malu nak sembang dengan ramai-ramai. Rasa macam tak apalah, takut tersalah cakap. Tapi bila kawan dengan diorang, alhamdulillah seronoknya. Okay, second, orang kampung ni, diorang ada satu sifat iaitu diorang ni suka share. Okay, tak kisahlah masa apa sekalipun, ada apa-apa jenis kenduri sekalipun, dia akan share juga. Okay, contohlah jiran depan rumah masak ayam goreng. And then dia bagi kat jiran belakang rumah. Jiran belakang rumah pula, tadi dia ada masak ikan goreng, dia bagi ikan goreng. So, share makanan, okay? Kita bagi ni, dia bagi kita yang tu. Ataupun kadang hari ni kita bagi ayam goreng, lepas tu esok dia bagi kat kita ikan goreng. Dia macam tu, sifat yang suka share makanan. Ramah mesra, tak kedekut. Lepas tu, selalunya kat kampung ni, diorang biasa, okay? Kalau ada apa-apa, macam nak buat kenduri kahwin, okay, kenduri kahwin, tu anak cik nak tu nak kahwin contoh. Tu anak cik nak tu nak kahwin. Lepas tu diorang pun akan kata lah buat gotong royong, masak sama-sama, buat gulai ke apa ke kan. Semua tu masak sendiri, tak payah order catering dah. Okey, kecuali lah kalau nak kek apa semua tu yang tu belilah kan. Itu pun kadang-kadang ada orang kampung yang sponsor tau. Diorang kata tak apa, kami sponsor kek ni lah, sponsor itulah. Kira bagus tau, kira bajet Kak Nah tu nak kahwin tu. Jadi kurang. Ni contoh. Bukan real ni contoh. Tapi benda ni berlaku lah dalam kehidupan real gitu. Dia berlaku juga dalam kehidupan ni. Cuma saya bagi ni Kak Nah, Cik Nah ni semua ni fake. Semuanya palsu. Tapi tak apalah, nak bagi korang lebih faham kan. Kita ni kalau nak fahamkan orang, kita kena bagi isi huraian contoh penegasan. Ingat tak dulu time kita nak jawab ketulis PM, cikgu bagi tips macam ni. Sampai hari ni kita ingat ya. Macam nak buat karangan dah sebenarnya. Tak apa, kita bagus lah ni. Lagi satu, kita ni kat Malaysia yang duduk kampung ni, kita ni ada satu jenis sifat di mana kita ni orang kata, selalulah orang kata kan, yang kat kampung ni banyak makcik bawang. Tapi realnya, saya boleh katakan dekat kampung saya ni susah nak jumpa. Maybe geng-geng borak ada, geng-geng kacip ni ada lah. Betul. Walaupun makcik-makcik, tapi geng kacip sentiasa ada ya di mana-mana. Diorang ada, tapi nak kata diorang ni macam cerita aib orang, yang tu kurang lah. Tak ada banyak sangat. Jarang nak jumpa, jarang sangat. Kecuali lah kalau diorang bergaul dengan geng kampung sebelah ke apa ke, yang tu nanti ada lah kot. Itu pun saya tak sure betul ke tidak. Kita kalau boleh jangan fitnah orang, jangan kata pasal orang. Okay? Sebab kita ni, bila kita duduk kampung, kita ni macam ada satu keluarga yang besar. Ada apa-apa kita pergi sama-sama. Ada jamuan kita pergi sama-sama. Ada kenduri kita pergi sama-sama. Semuanya sama-sama. Jadi, bila kita macam dah biasa semua benda sama-sama, kan? Kita akan rasa macam sayang tau bila diorang
Kan kadang-kadang ada yang dah tak ada kan. Ada yang dah pergi meninggalkan kita. Jadi kita akan rasa rindu, rasa sayang. Sebab dulu kalau ada, selalu semuanya boleh buat sama-sama. Orang kampung ni, satu saya nak cakap. Kami ni, bukan kami lah, diorang. Saya ni, saya tak masukkan sekali. Walaupun saya duduk kampung kan. Tapi macam mana nak kata, saya tak maulah mention saya sekali. Nanti ada yang kata saya ni perasaan pula kan. Okay, cumanya orang kampung ni, diorang semua, hati diorang semua tu baik. Semuanya baik sangat. Okay, diorang tak kisah apa latar belakang kita. Diorang akan layan kita dengan elok, dengan baik. Okay, diorang tak ada selek-selek, tak ada. Okay. Contohlah, jiran saya macam hari tu, jiran belakang rumah baru pindah. Okay, datang. Tak kenal pun. Pipi sembang-sembang sikit-sikit. Oh, macam ni. Kami tak akan judge langsung. Itulah seronoknya duduk kampung ni. Tak ada judge. Semua tu tak ada. Itu just santai-santai. Sebab kampung ni dia lebih kepada tempat yang santai lah. Okay. Kita okey je. Orang okey dengan kita, kita okey dengan orang tu. Orang tak okey dengan kita, kita perbaiki. Tapi kalau still tak okey, kita pun tak okey lah kan. Kita dah cuba menunjukkan sikap kita yang baik hati. Okay, murah. Pemurah. Semua tu kita dah tunjuk. Tapi kalau orang tu still like tak boleh nak terima kita, kita pun dah tak boleh buat apa lah kan. Okay, sebab saya tahu ada setengah orang ni dia memang introvert. It's okay, kita faham. Okay, introvert pun introvert, extrovert. Semua dia ada waktu-waktunya tersendiri. Saya tak kata apa pun. Cuma ni saya bagi tahu yang orang kampung ataupun kebiasaan orang kampung kat Malaysia ni, first, ramah mesra. Dengan semua orang, kalau boleh nak katakan kami akan bertegur semua tu. Kedua, kami ni pemurah. Okay? Tak apa saya mention diri saya sekali. Tak apa, tak salah pun. Saya pun orang kampung juga. Saya pun duduk kampung juga kan. Tak salah pun kalau saya mention diri saya sendiri. Pemurah. Lepas tu kami ni, macam saya beritahu, tak selek. Bagus, murah hati, murah. Betul lah murah hati kan. Dan yang paling penting, ringan tu lah. Okay? Tak kisahlah. Sebelum ni ada apa-apa ke. Tapi still kalau ada apa-apa bantuan kami akan tolong. Contoh jiran depan rumah tak cukup duit nak bayar sewa bulan ni contoh. Okay, kami akan bagi sekali. Yang kami tolong lah. Yang mana kami mampu kami tolong. Yang kami tak mampu kami akan bagi sokongan atau macam tu lah lebih kurang. Okay. Jadi bila ramai saya tengok yang tak pasal tengok orang kampung. Selalunya bukan orang negara kita lah kan. Diorang hina macam-macam. Saya yang tengok ni pun rasa macam Allah kesiannya. Bayangkanlah owner tu perasan ataupun orang kampung lain yang baca. Terasa tau diorang. Tak baik korang ni sebenarnya bila buat perangai macam ni. Okay. Jadi okey lah semua. Sampai sini je video kita untuk hari ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.